Masalah dengan makan ni pula, dia bagi roti, tomato, salad dengan hummus. Tapi sebelum dibagi, dia akan ludah, dia akan pijak dulu makanan baru dibagi. Serius lah? Itu yang dibuat lah. Sel lain tak pasti macam mana, sel saya dibuat macam tu. Siapa nak makan? Tengah lapar. Kita tengah lapar pun kita takkan ada selera nak makan. Kecuali memang kita kebulur yang amat kebulur lah. Memang terdesak lah rasa nak makan tu. Okay, sekejap. Dia bawa makanan tu untuk seorang-seorang ke untuk 15 terus? Untuk 15. Dia bagi satu je. Dia bagi satu pinggan yang ada satu roti, tomato, salad dengan hummus. Untuk semua? Untuk semua. Dia takkan bagi setiap seorang. Air dia kata, saya takkan bagi air mineral, kau minumlah air pipe dalam tandas. Tu je dia. Minum air pipe dalam tandas? Minum air pipe dalam tandas lah. Tapi saya mula-mula agak ragu nak minum. Sebab air pipe tu kita tak tahu sumber mana. Sama ada bawah tanah ke tangki ke kan. Tak tahu. Air penjara. Tapi rasa okey lah. Bila minum tu tak adalah rasa payau. Sebab mungkin kita terlalu haus kot. Rasa tak makan lah? Tak makan. Berapa hari tak makan? Sempat 2 hari tak makan. Maksud sebelum tu dah tak makan dah. Tambah lagi 2 hari dekat penjara kita tak makan. Memang tak makan hampir 3-4 hari. Tapi masuk ada ketiga tak rasa dah kan? Dah tak rasa lah. Cuma kita rasa lemah dan kita rasa badan kita dah start panas. So sebab tu kita minum juga air pipe tu. Untuk sejukkan badan. Sebelum depot naik bas lah? Sebelum depot naik bas. Naik bas pergi lapangan antarabangsa Raymond dekat Elat. Dekat satu kawasan nama Elat. Boleh check kat Google Elat nama. So maksudnya dia naik kapal macam mana maksudnya? Naik kapal terbang Turkish Airlines. Turkish Airlines sambut kita dengan semua delegasi yang nak di deport dekat airport tu. Kita naik, bila nampak Turkish Airlines tu kan, seronok dia lain macam. Nampak, wish, Turkish Airlines ada kat sini. Yelah sebab diorang kan memang ada hubungan diplomatik. So kita macam seronok sangat. Diplomatik dengan Malaysia ke apa? Masuk Turki hubungan dengan diplomatik dengan Israel. Memang diorang ada dah lama dah. Sejak tahun 1924. So tak expect diorang yang datang ke apa? Kita dah expect sebab memang PMX memang berhubungan diorang. Selain daripada Jordan, PMX memang push Erdogan juga untuk hantar jugalah menyelamatkan delegasi kita dengan Turki sekali semualah. Jadi kita memang bila nampak Turkish Airlines tu, inilah saatnya kita akan pulang ke tempat kita. Tapi dalam masa yang sama kita rasa sebab. Saya rasa sebabnya saya merasakan saya bukan berpijak di atas Israel. Saya berpijak di tanah Palestin telah dijajah. Bila kita nak balik tu, kita rasa macam itulah. Macam mana perasaan dia tu? Dia macam satu, kita akan lambai. Ini adalah perjalanan ini bukan perjalanan terakhir kita. Kita akan kembali ketika mana Palestin dah bebas. So saya